Dan si ibu tu kata tak cukup. Tanah, dia ambil tanah dan dia tutup di atas. Kemudian dia kata apa? Semai dengan baik, baru akan tumbuh pokok yang hebat macam. Maksudnya macam mana? Mula dengan semaian yang baik, baru akan dapat dengan cara yang terbaik. Siapa yang nak semai? Boleh buah tumbuh sendiri. Kalau tidak ada petani yang hebat yang jaga buah tersebut, baru jadi buah tu mana? Faham? Maksudnya kita nak buah mempelang, buah pikai yang kita beli tepi jalan, nak jadi manis macam mana kalau tidak ada petani yang hebat yang boleh bagi baja dengan baik? Maksudnya kena ada guru yang boleh menjaga dan boleh baca dengan baik, keluar pokok tersebut dengan baik. Betul? Itu tamzilah. Satu bil misal yattadihul maqal. Dengan misal akan jelas apa kita nampak. Kalau kita bagi dengan cara tinggi-tinggi, nak cerita pasal sejarah ulama, ya betul, boleh. Tapi lebih bagi kita bagi mudah tu, nampak depan mata. Bila nampak depan mata, oh macam mana boleh jadi macam ni, maksudnya kena dengan cara yang terbaik. Nak dapat air yang sedap, mineral water, macam mana? Susah. Kena korek dalam. Nak dapat air yang biasa mudah. Air longkang macam mana? Tapi tak apa sedap mana. Tapi tak apa tahan. Nak dapat yang susah macam mana? Kena korek dalam. Korek dalam dapat air yang bermanfaat dan kemudian bagi kesihatan pula kepada masyarakat. Faham? Lepas tu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, disebut dalam satu kalimah. Dia kata apa? Dalam satu hikam dia sebut, idfil wujudaka fi ardil qubur, faman nabata bima lam yudfan la yatimu najah. Idfil wujudaka fi ardil qubur. Tanamlah diri kamu di dalam apa ni? Tanah yang dalam. Faman nabata bima lam yudfan. Siapa yang tumbuh tanpa ditanam dengan baik, la yatimu najah. Tak akan sempurna tumbuhan tersebut. Maksudnya kena dengan cara yang terbaik. Macam mana nak tanam? Seorang penanam yang baik. Siapa penanam tadi? Guru kita. Maksudnya kena ada guru. Macam mana seorang tadi boleh nak mengaku kata dia sebagai seorang alim kalau dia tidak ada guru? Sebab tu penting sangat. Penting sangat tadi, maksudnya kita tahu siapa guru kita. Guru kita tahu siapa guru dia. Guru kita tadi yang guru pada guru kita tahu siapa guru pada guru dia. Baik, semua sekali sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semuanya ada rangkaian tersebut. Buka kitab-kitab semua sekali. Kitab Siyar A'lamul Nubala Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu. Buka kitab Wafayatul A'yan. Buka kitab Al-Imam Ibnu Khallikan, Wafayatul A'yan Ibnu Khallikan. Dan buka kitab-kitab yang lain. Ulama-ulama tulis banyak lagi. Imam Mar'i Al-Karmi, Mar'i Karmi, Yusuf Mar'i Karmi Al-Hambali, yang tulis kitab berkenaan dengan fuqaha al-arba'ah, al-mujtahidin, al-mujtahidun, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan cara hidup mereka bagaimana. Buka kitab-kitab yang menceritakan berkenaan dengan guru-guru dan ulama-ulama yang menjadi hebat. Semuanya berguru. Maksudnya perlu untuk bertalaqi. Tak boleh duduk seorang-seorang, duduk depan komputer seorang. Sebab tu antara kebaikan zaman sekarang mudah, tapi kelemahan dia apa dia? Malas. Dia kata gitu. Kelebihan zaman dulu, kelemahan zaman dulu tidak mudah seperti kita. Kita kitab dah siap. Zaman dulu kita tulis Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kalau nak dapatkan satu lagi nuskah Fathul Bari, kena upah orang. Upah tu pula nak kena tulis. Harga upah nak tulis tadi ni sama sebiji dengan kereta Mercedes, motor dalam. Dengan berapa dinar, puluhan dinar, baru boleh dapatkan sebiji Fathul Bari. Dan Fathul Bari pada zaman dahulu, zaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, selepas selesai penulisan tersebut, hanya dijadikan sebagai hadiah kepada raja-raja. Fathul Bari dijadikan hadiah kepada raja-raja saja. Maksudnya orang awam tak akan mampu beli. Nak beli, nak kena tulis diri kan? Tulis diri teruk 13 jiri. Zaman dah RM120 boleh dapat kat mata bawah. Lepas tu beli, lepas tu balik rumah, lah elok kan? Itu lah macam kita. Lah smok-smok sikit, tak mau bagi anak-anak makan, tak pijak mereka pula, pijak tu pergi ke Malaysia kan? Kalau bulan kotak. Sebab nak tunggu bila nak bulan kotak, nak balik tu ya. Nampak tak? Jadi ada dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang, maksud dia ittifaq ulama, disebut oleh Syekh Osman Shibil dalam kitab dia Takmilah, untuk membina, bagaimana nak membina malakatul fiqhiyah. Disebut, dia kata apa? Dia kata ittifaq ulama mengatakan bahawa wajib bagi seorang penuntut tersebut perlu berguru. Wajib berguru dengan seorang guru untuk mendapatkan ilmu yang benar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu untuk menjadi seorang yang baik. Sebab itu kata para ulama, la ta'khudhul ilm minal mushafi
Jangan ambil ilmu daripada orang yang hanya membaca buku semata. Atau sebahagian lagi, la ta'khudhul ilm minas suhfi wa la taqra'ul Quran minal mushafi. Sebagai ulama kata, jangan ambil ilmu daripada seorang yang hanya baca buku dan jangan baca Quran, jangan mengaji Quran dengan orang yang hanya baca seorang-seorang dia tanpa belajar dengan ulama. Sebab tu penting, sebab tu dalam Quran cuba kita tengok kenapa Allah Ta'ala letakkan ada bahagian ismam. Dia tak mau. Kalau baca seorang boleh pula tak mau. Dia baca biasa lah, tak mau lah. Dia tak. Tapi kalau baca dengan guru, maksudnya kita tahu ada ismam di situ. Tak mau kan, kena mulut muncul sikit, dia comel kan. Faham tak? Apa maksud di situ? Maksudnya nak tunjuk kata Allah Ta'ala suruh talaki. Kena berguru. Kalau tidak kamu takkan tahu baca Quran macam mana. Nampak tak sir di sebalik apa yang Allah Ta'ala jadikan pada Quran. Hadis Nabi SAW, kalau tidak berguru kita akan kata salah. Contoh Nabi sebut ketika pernah datang satu bangsa kepada baginda SAW. Sampai di depan Nabi SAW, Nabi bercakap dengan bahasa mereka. Bahasa apa? Dengan lahjah yang mereka sebut. Nabi kata apa? Apa ni? La siyama fi safar. Allahu Akbar. Saya lupa dia punya depan lagi. Cuma Nabi tak baca dengan la siyama fi safar. As-siyam fi safar. Nabi sebut dengan kalau guna alif lam semua ditukar dengan huruf mim. Apabila ingat ada di depan. Allahu Akbar. Saya lupa. Dia kata tak. Dia kata lebih kurang macam ni lah. Kira perkataan la siyam fi safar, fi as-safar. Tapi Nabi tak sebut dengan perkataan dengan bahasa Arab yang kita jelas faham. Dia sebut apa? Lam siyam fi as-safar. Dengan perkataan huruf mim, ditukarkan alif lam pada mim. Dengan lahjah kau tersebut. Kalau tak guru baca hadis tu, kata ni apa bahasa apa? Silap cetakkan tu. Huruf lam tukar jadi mim. Alif lam tukar jadi mim. Sedangkan itu adalah perkataan yang Nabi sebut berdasarkan pada kaum tadi. Maksudnya perlu guru. Macam saya cerita sebelum ni lah, pada hari sebelum ni, yang kata kalau tak mengaji guru boleh mati dah. Macam orang yang mengaji buku baca kitab sendiri, Habbatu Sauda jadi Hayatu Sauda. Sebab tukar huruf ya jadi huruf ba sebenarnya. Maksudnya bagi kesan yang besar. Ada seorang ulama nama dia Ali bin Ridwan Al-Misri yang meninggal pada tahun 453 Hijriah. Maksudnya mutaqaddimi. Ali bin Ridwan Al-Misri ini antara yang berpandangan kata mengaji tak payah mengguru. Tak apa, macam kita. Sebab kita cerdik. Dia antara yang berpegang dengan pandangan mengaji tanpa guru pun tak apa. Dia siapa jumpa kitab dia syok lah. Hak dia mengaji tak guru ni. Hak mengaji duduk kat rumah, seronok, buka internet kan, dengar siapa-siapa bercakap. Lepas tu syok seorang-seorang. Jadi mustahil mutlak. Jadi banyak yang berlaku macam tu. Mana cukup lah dia kata. Dalam internet pun banyaklah buku boleh download. Buka laman web ni download free. Itu baca buku boleh blog. Kan, keluar hukum sikit. Kata ni bid'ah, dia dolalah finnar, senang. Itu paling senang tadi. Saya tak ada dari segi ni Nabi tak pernah buat. Ini bid'ah. Ni apa Nabi tak pernah buat. Ini bid'ah. Jadi Nabi tak boleh. Blog dia tu je macam. Pasal Nabi tak pernah buat semua bid'ah. Senanglah jadi pakai, senang sungguh kalau jadi macam tu. Jadi Ali bin Ridwan kata tak ada masalah ngaji baca buku sendiri pun tak. Tapi apa yang berlaku? Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala masukkan dia dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Maksud dia memang orang yang hebat, orang cerdik. Al-Imam Zabidi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Syarah kepada Ihya Ulumuddin dan juga sebagian ulama yang lain menulis berkenaan dengan Ali bin Ridwan dan mereka rawat Ali bin Ridwan dalam banyak perkara kerana yang dia cakap banyak yang salah dari segi manhaj. Kenapa? Karena tidak berguru. Ini kesalahan. Dan kita boleh tengok orang yang belajar berguru dengan orang tidak belajar berguru berbeza percakapannya dan berbeza pemikirannya. Orang yang belajar berguru dia ada manhaj, dia ada cara untuk berfikir dan cara untuk susun pemikirannya. Berbeza dengan orang tidak berguru. Dia bila bercakap mulabak, bercampur aduk percakapannya. Sak cakap yang ni, sak cakap yang ni, sak tak napuk. Sak cakap boleh, lepas tu kata tak boleh pula. Dia bukan Imam Syafi'i kata boleh dalam mazhab qadim, mazhab jadid kata tak boleh. Imam Syafi'i bina mazhab tadi dengan manhaj. Ada manhaj dan sebab tertentu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal disebut oleh Ibnu Hamdan dalam kitab dia bahawa Imam Ahmad ibn Hanbal ada satu masalah 17 pandangan.
Satu masalah 17 pandangan. Sebahagian ulama lagi sebut Imam Ahmad bin Hanbal ada satu masalah sampai puluhan pandangan dia buat keluar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Adakah nak kata dia ni sebab tukar semua ni. Sebab makan lagi tukar pula pandangan. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal 17 tadi kalau dikaji balik, semuanya ada wajhatun nazar. Semuanya ada wajhatun nazar dan semuanya boleh dikatakan benar. Kalau ikut pandangan dengan dalil yang dia ada. Sebab dia tak akan keluarkan pandangan dengan dalil. Dia tak. Atau pandangan bagi orang yang hidup dengan keadaan siapa guru dia? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Syafi'i siapa guru dia? Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa guru dia lagi? Al-Imam Muhammad Syaibani. Siapa guru dia lagi? Al-Imam Yusuf, Qadi Yusuf. Tidak. Dan siapa Qadi Abu Yusuf? Qadi Abu Yusuf guru dia Al-Imam Abu Hanifah. Siapa guru kepada Imam Malik? Guru Imam Malik adalah Imam Zuhri. Siapa yang guru Imam Zuhri? Guru Imam Zuhri adalah Malik Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Guru dia siapa dia? Naik ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Berguru dah. Semua tadi a'yan ataupun tidak a'yan zaman, orang-orang yang hebat pada zaman itu, dia semua ni hebat. Maksudnya nak mesti berguru. Kalau tidak akan bercampur aduk. Sebab tu hadirin rahmati Allah, buka kitab Syiarul A'lam Nubala. Kita akan tengok seorang ulama ni. Bila dia tengok balik, siapa guru dia? Guru dia sekian. Siapa murid dia? Sekian. Nampak? Semua dia boleh katakan sedemikian. Tak ada seorang tu tulis nama dia, kemudian dia lahir di mana apa semua. Siapa guru dia? Tak dijumpai. Sebab dia ni banyak membaca dan juga banyak membuka internet. Dan dia banyak menulis. Tulisan dia semuanya hebat. Boleh kalian tengok orang yang tulis tanpa berguru, tulisan dia memang bermasalah. Ini hakikat dan juga waqi'i yang berlaku. Sebab tu kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penting sangat-sangat kita berguru. Dan perkara ini sunnatullah dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak mampu menjadi seorang yang hebat kalau tidak dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak akan mampu jadi yang hebat kalau tidak dididik. Tabi'in tidak mampu jadi yang hebat kalau tidak dididik oleh sahabat. Tabi'in tidak mampu menjadi golongan yang hebat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Khairul quruni qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Sya'rawi ada sebahagian kata tambah 5 kali Nabi sebut. Tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum, sampai kurun yang kelima. Tapi yang banyak dipegang oleh pandangan ulama, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. 3 kali Nabi sebut. Khairul quruni qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. 3 kali ya, maksudnya khairul qurun. Khairul quruni umum. Kenapa zaman itu jadi khair? Kalau kita tengok segi hadis itu, apa yang menyebabkan zaman tersebut menjadi zaman yang terbaik? Karena mereka belajar dan berguru. Tidak. Dan sanad pada ketika tersebut bersambung. Guru mesti belajar berguru. Tidak. Jadi dari segi hadis itu ada istinbat yang boleh dikeluarkan bahawa semuanya mampu untuk jadi zaman yang terbaik kalau mereka belajar dengan orang yang terbaik. Sebab tu antara syarat untuk jadi seorang yang hebat, gurunya mesti hebat, baru dia mampu jadi hebat. Cuba tengok Al-Imam Al-Kharafi radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia belajar. Siapa guru dia? Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, Sultanul Ulama. Siapa guru kepada Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Imam Haramain? Siapa guru dia? Al-Imam Isfirayini. Dan juga siapa guru kepada Al-Imam Al-Ghazali? Al-Imam Al-Haramain. Siapa guru kepada macam-macam, kalau kita nak sebut, semuanya gurunya guru yang hebat. Jadi hadirin dirahmati Allah, penting sangat perkara tersebut. Cuma saya nak sentuh satu benda. Tadi saya sebutkan berkenaan dengan talaqi itu penting dan sebagainya. Ramai orang memandang bahawa tapi banyak benda yang disebut oleh saya tadi. Maksudnya tak cukup hanya sekadar bertalaqi. Tapi kena juga kita banyak membaca. Baca kena. Jangan banyak bertalaqi, baca tak. Baca saja tak kena. Seorang-seorang baca pun bingung. Maksudnya tak akan kena manhaj. Berguru banyak pun bagus, tapi tak banyak baca pun teruk juga. Sekali bersyok sendiri. Sebab dia tak pernah nak cuba untuk tambah pengetahuan dia sendiri. Dia baca dengan guru berapa juzuk sangat. Ada guru kita akan mengajak kita, sekali mengajak 80 kitab. Ada. Duduk di kelas Masjid Azhar, kita akan buka 80 kitab minggu ni. Mampu. Dia syok lah, syok nak bawa kitab. Dia sewa kereta pergi kelas. Bapa nak bawa 80 kitab. Baca semua muka 5. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syarah. Buka kitab ni Alhamdulillah Rabbil Alamin, syarah ni. Lepas tu syok. Oh, banyak kitab aku ngaji. Banyak kitab ngaji, habis ke tak? Tak habis. Lepas tu tambah ke tak? Bacaan di luar? Tak. Al-Imam Al-Haramain, dia sebut apa? An-naqtu 'ala al-Isfirayini juz'an ma'dudah min al-kutub.
Aku hanya baca dengan Imam Isfaraini, no? Hanya sebahagian kitab-kitab juzuk-juzuk yang tertentu. Satu juzuk, kata Imam Abdul Fattah Abu Huda radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab dia kata satu juzuk lebih kurang 30 muka surat. Zaman dulu kita juzuk lah ni besar orang kan. Baik. Zaman dulu satu juzuk 30 muka surat. Lepas tu ada seorang ulama yang diceritakan, dia kata turun daripada naik tingkat pertama, nak turun ke tingkat bawah rumah dia, dia sempat habiskan satu juzuk kita. Ada seorang ulama yang tak mau habiskan masa dalam qiyamatul zaman, indah ulama. Punya tak mau habis masa, sambil turun tangga baca kitab satu juzuk habis. Satu juzuk tu maksud dia kalau kita nak baca, tak baca dengan buku masalah juga. Tak tengok Syahrul Fatah syarah pun pening juga kepala kita. Oh, tak kira faham baca satu juzuk Fathul Bari kan. Bila nak habis tu, boleh turun tangga baca habis. Tak kira orang kata tak logik pula. Jadi logik dah 30 muka surat. 30 muka surat dia baca sambil turun tangga. Habis 30 muka surat. Sempat kan baca? Imam Syafi'i sekali tengok 2 line nampak tu kan. Ulama-ulama dulu macam tu. Kita ayalah 2 line turun tangga, 3 line tu balik dengan tangga tu. Kan? Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan Imam Haramain sebut apa? Aku baca dengan Imam Isfaraini hanya beberapa masalah, beberapa juzuk kitab saja. Tapi aku balik dan rujuk di rumah, ribuan dan ratusan kitab lagi aku buka untuk aku fahamkan kembali kalam Al-Imam Isfaraini dalam kelas. Hadis sepatutnya penuntut ilmu benar. Kita banyak seronok dengan guru kita, tapi kita tak mau jadi macam mana dia jadi. Lepas tu kita banyak seronok, balik tidur balik. Lepas tu kata orang yang mengaji banyak betul, dan saya kata dia tak percaya. Saya tak percaya kat dia. Jadi semua pakat tak percaya. Jadi bila masing-masing tak percaya, pakat-pakat kena usaha. Aku tak percaya kan? Sebab bila percaya kat seorang, kita akan jadi gundah nanti kalau tak jadi macam kita nak. Betul tak? Okay. Saya percaya kat seorang, percaya semua kat dia, tiba-tiba dia tipu saya marah. Tapi bila saya memang berdawai tak percaya kat dia, bukan masalah gitu. Saya kena susah lah. Bahasa saya tadi ni bahasa motivasi tu. Walaupun dia kata dia tak suka motivasi, itu bahasa motivasi lah. Cara mantiknya. Saya tak percaya kalian. Hampa nak ikut, silakan. Maksudnya nak suruh orang, semangat. Pagi kena je. Lagi, saya bermotivasi tu. Faham tak motivasi ni? Alah, macam ikut program. Si Naqib marah. Duduk kat sini, tanya, kamu dari mana? Tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam. Dia program perubahan tu. Program apa? Semua BTM tu sama ya. Jadi bila program perubahan tu, si Naqib tanya, si fasilitator tanya, Naqib fasilitator sama ya, sebut Naqib takut. Naqib tu fasilitator lah. Fasilitator tanya kat kita, kamu dari mana ni? Kita pun tak dari kita. Saya dari kita. Kamu tipu. Kamu adalah dari Ma'un Dafiq. Kamu air yang mencut. Kamu dari situ. Kamu tipu, kamu tak tahu. Kamu daripada mana? Lepas tu dia tanya balik kita, jadi kamu dari mana? Saya dari Ma'un Dafiq. Bohong. Kamu dari Kedah. Aku support juga ke situ. Jangan tanya Azad ni buat apa. Maksudnya apa? Saja je kan? Saja nak ni. Padahal lepas tu baik dengan kita. Betul tak? Dia marah-marah kita mula-mula. Dia kata kat kita, kamu tipu, kamu bohong. Lepas tu baik dengan kita. Maksudnya apa? Nak motivate kita saja. Dia sama tak? Boleh terima ni? Sikit lagi kan? Jadi tak boleh hanya dengan sekadar kita berguru, tapi perlu juga digabungkan dua perkara. Boleh faham? Boleh faham dua perkara ni. Jadi insyaAllah kalau faham dua perkara ni dengan baik, kalian akan mampu jadi yang terbaik. Itu juga saya pun usaha untuk ke arah yang tersebut. Allahuakbar. Terima kasih kepada Ustaz Azrul yang telah sudah jelas macam mana cara nak menuntut ilmu. Jadi tak boleh kita setakat membaca buku saja, tak boleh setakat baca laman web saja, dan kita perlu guru. Dan nak guru ni maknanya kena keluar daripada bilik. Itu satu kesimpulan yang saya buat berdasarkan apa yang Ustaz Azrul sebut tadi. Jadi saya turunkan soalan saya kepada Ustaz Azam. Ustaz Azam, baru-baru ni kita dihadiri oleh seorang ulama besar di Syria, iaitu Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi. Dan beliau telah membaca beberapa kitab di Majlis Al-Azhar dan telah memberikan sanad kepada pelajar-pelajar Al-Azhar. Dan pada hari itu kita lihat ramai di kalangan pelajar-pelajar Azhar yang hadir dalam majlis tersebut. Jadi soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan pengertian sanad di sisi para ulama? Dan setakat manakah kepentingan sanad itu pada penuntut ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala dunya wad din. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormati sahabat Muslim Abdis, Ustaz Fauzan, yang kasihi dan menghormati Al-Fadhil Ustaz Azrul bin Abdul Nasir, khususnya ikhwan dan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum menjawab soalan tentang pengertian sanad, yang pengertian sanad ni penting untuk kita faham supaya kita tak keliru dari sudut kita duduk masa seronok kata kita dah tunaikan tanggungjawab, rupa-rupanya belum lagi. Ini dari sudut kepentingan untuk kita faham pengertian sanad-sanad tadi dan juga apa yang kita buat. Untuk kita buat secara semak semula, kita dah buat belum tugas kita. Ini kita letak tepi dulu. Sebelum masuk ke tajuk ni, saya nak tambah sedikit lah apa yang tajuk perbincangan tadi yang disentuh oleh Fadil Ustaz Azrul tentang kenapa perlu guru. Saya nak tambah dari sudut sikit saja supaya kita nampak sebagai tambahan. Kita kena faham ilmu itu sendiri. Para ulama dia bahagikan, dia kata kandungan ilmu ni, ilmu itu sendiri dia ada terbahagi kepada 3 elemen yang penting. Cukup 3 ini baru dia akan jadi ilmu. Sebelum cukup 3 ini dia tidak akan diiktiraf sebagai ilmu. Apa-apa ilmu lah kita akan kita sebut secara umum, kita akan praktikkan sedikit. Yang pertama dia ada tak pinjaman. Ini disebut pun kitab. Dia ada teks ke masdar ke bentukan ke mana buku lah. Benda yang ditulis, kandungan buku. Ini pertama. Dia sebutlah isi ke. Kalau dalam bahasa ilmu disebut sebagai al-masail. Masail ini kandungan lah, kandungan ilmu. Kandungan ini sebenarnya dia akan ada dalam bentuk kitab yang makruf zaman kita. Yang kedua, elemen yang penting yang kedua adalah al-fahmu. Tadi benda ni duduk dalam buku. Peringkat kedua, dia masuk dalam otak kita, masuk dalam kita punya kefahaman kita. Dia ada al-fahmu. 2. Dan yang ketiga, kefahaman tadi asalnya duduk di otak, kemudian dia jadi sebati dengan jiwa dan badan, yang disebut sebagai al-malakah. Ini yang ketiga. Bila kita faham ketiga-tiga ini secara mutlak, secara pasti dan secara tak ada siapa boleh tolak bahawasanya guru itu penting dan guru itu mesti. Ini semua kena faham ni. Sebab saya nak jelaskan lagi apa yang saya sebut tadi tentang masalah orang tak mengaji ni. Kalau kita tengok proses pertama, kita ada buku. Nak sampai kepada peringkat yang kedua, nak faham, kat situ dah ada satu halangan. Faham? Dia ada satu orang kata ruang lah yang perlu untuk kita akan berhadapan dengan risiko. Sebab kalau buku itu nak sampai kepada kita dengan cara yang tak betul, dia akan masuk pada kefahaman yang salah. Maka ilmu itu ilmu yang tidak diiktiraf. Jadi orang yang boleh mampu sampaikan kefahaman yang betul tadi hanyalah orang yang pakar dalam bidang itu, orang yang pernah diuji dalam bidang tersebut, dan orang telah diiktiraf dalam bidang tersebut. Kita ambil, sekarang kita buat contoh. Kita ambil ilmu perubatan. Kita ada buku orang tersebut boleh medik ramai kan. Buku sana ke tu warna kuning, warna merah kan, banyak. Macam-macam lah. Buku tu ada. Cuma kalau anda terang, memanglah ada orang medik. Kalau anda terang, anda kata ini gambar ni adalah gambar kartun, serupa dengan Naruto. Kalau anda terang, sebab tengok macam Naruto je. Naruto apa kan, nak buat lah sikit-sikit kan. Tak sama pun tak buat lah. Sebab apa? Anda tak ada pengalaman dalam medik tersebut. Kemampuan anda untuk huraikan buku tadi tak terbukti dan juga tidak diiktiraf. Maka penerangan saya adalah penerangan yang salah. Nampak kan? Daripada peringkat pertama nak sampai peringkat kedua, kena ada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Ini peringkat pertama pada peringkat kedua. Peringkat kedua dan peringkat ketiga adalah peringkat yang lebih penting. Peringkat untuk lahirkan daripada kefahaman biasa tadi, asalnya dia masuk peringkat otak, nak lahirkan supaya benda tu jadi kita punya sepati dalam jiwa, melahirkan bakat. Al-malakah ni bakat lah. Bakat. Kalau saya dah faham, contoh dah cerdik sikit, kawan-kawan terang cara membuat pembedahan. Kaisi iaitu pembedahan atau biar apa pun. Cara-cara untuk melakukan pembedahan. Dia cerita lah, hurai, saya faham. Yang cerita ke saya tu memang betul, saya memang cerita. Saya tu betul operation. Kan bagi lukis buku ya. Tak apalah, yang penting yang terang tu memang doktor pakar. Dia buat penerangan sesi kelas, sesi nak bentuk kefahaman, sesi kelas lah. Sesi kelas dan penerangan.
Kemudian diterang-terang cara dia nanti bila awak masuk bilik pembedahan, awak pegang pisau ini, benda sekian-sekian, awak masuk ni sekian-sekian, awak pegang, dia terang saja. Untuk lahirkan bakat cukup kat dengan penerangan? Cukup tak? Tak akan cukup. Kat situ perlu pada latihan daripada pakar tadi. Mesti kuat, mesti dia tengok, mesti dia semak kita punya amalan tadi itu dah betul atau tidak. Kita punya cara kita kerak tadi itu kena tak kena. Cara kita pegang pisau itu betul tak betul. Dia yang akan pantau dan dia yang akan tengok. Dan dia lepas tu barulah dia akan keluarkan pengakuan bahawa pelajar sekian-sekian telah melalui latihan di bawah aku, maka lengkaplah pembinaan ilmu kedoktoran dia. Ini 3 peringkat. Sebutlah beberapa bidang sekalipun. Ini bidang masalah yang sebut contoh bidang perubatan. Bidang yang paling penting sekali bidang agama ni lah. Kita ambil contoh memahami hadis. Kita ada teks hadis, kita ada buku saya sebut makna buku teks hadis. Nak faham hadis tadi itu perlu pada orang yang ada kelayakan untuk menerangkan kefahaman hadis. Bukan boleh baca terus tengok buat kesimpulan sendiri. Lepas faham pula, guru tu pula nak tengok kita tu layak ke layak untuk meneruskan kefahaman dia, menerangkan orang lain pula. Adakah nanti bila lepas dia dah sesi pengajian dengan aku tamat, dia nak memahami hadis itu, dia dah layak tak lagi, bakat tu dah ada ke belum? Jadi benda ni memang menjadi bukti kepada perlunya guru. Dengan mukadimah ini, kita akan masuk kepada soalan. Dah faham mukadimah ni je dah lah. Sanad ni kita ada 3 perkara lah yang disebut oleh Fadil Syekh Usama Zaid Al-Azhari. Begitu juga disebut Fadil Nisbi Syekh Al-Jumaah. Diperbahagikan sanad ni kepada 3. Yang pertama disebut sanad riwayah, yang kedua disebut sanad dirayah, yang ketiga disebut sanad tazkiyah. Sanad ada sandaran. Sandaran kita sandarkan ilmu kita pada guru kita lah. Sanad riwayah ni maksudnya secara mudahlah kita nak bagi faham, kita diiktiraf sebagai seorang pembekal yang diiktiraf oleh pihak yang sewajarnya. Anda nak sebut, anda minta maaf sebut mungkin tak sesuai. Yang bagi contoh, kita ni kalau kita ada syarikat yang mengeluarkan ubat jenis dia perlu contoh Barakah. Syarikat pengedar tu bukan semua orang boleh edar. Dia bukan semua orang boleh edar. Ada ejen-ejen yang dilantik sahaja yang dapat kelayakan untuk sebarkan ubat tadi, untuk edar. Mana dapat edaran yang ubat Barakah yang sebenar tadi itu mesti ambil pada pengedar yang diiktiraf. Sanad riwayah sebenarnya kena faham. Sanad yang contohlah bagaimana disebut tadi, yang bila mana guru kita cuma membacakan hadis, kemudian lepas habis baca hadis tadi itu, kalau buat balik bacaan lah, dia tak terangkan pun, dia cuma buat balik bacaan, kita betulkan baik. Itu disebut sanadul riwayah. Maksudnya orang itu layak untuk membekalkan. Lepas ni dia boleh pergi hantar ataupun dia boleh sampaikan yang dia dengar tadi itu, bekalkan sahaja kepada generasi yang akan datang. Ini sanadul riwayah. Mana dia dapat kelayakan diiktiraf sebagai orang yang akan membekalkan kepada generasi yang seterusnya kitab ini. Setakat itu sahaja, ini namanya sanad riwayah. Jadi bila kita masuk majlis-majlis hadis khususnya yang berkaitan dengan, dia sebut ajar suka bihadzal kitab, aku ijazahkan dengan kitab ini supaya kau boleh riwayat. Dibuat kita riwayat ni supaya kau boleh riwayatkan daripada aku, kau sampai riwayatnya sampaikan kepada orang yang sebab ada ini. Maksud sampai ke tu. Nampak contoh kataan ni mungkinlah tak sesuai, tapi nak sebut seakan-akan orang yang bawa lah, pekerja yang membawa buku ni kepada orang yang sepatutnya. Cuma untuk dapat kelayakan menghuraikan tentang ubat ni tadi, yang boleh cerita pasal ubat ni kesan dia sekian-sekian, yang boleh cerita ubat ni kalau nak makan macam ni cara dia macam ni, bukan makan waktu malam, kena makan waktu siang, kalau makan pula 10 makan lepas makan. Siapa boleh cerita? Budak pembekal tadi tu boleh cerita tak? Budak pembekal tadi tu tak ada kelayakan lagi untuk cerita. Yang ni perlu pada sanad yang kedua, yang ni ditekankan oleh ulama, sanadul dirayah. Sanad dirayah tadi dia bukan dapat kelayakan untuk membekalkan sahaja, yang keduanya dia dapat kelayakan untuk menghuraikan dan menjelaskan tentang ubat tadi. Yang ini perlu kepada guru yang menerangkan. Yang ini proses pemahaman untuk kelas biasa itu. Majlis dapat sanad riwayat itu majlis bacaan hadis. Majlis sanad tak dapat sanad riwayat itu adalah majlis pengajian. Duduk dengan guru tadi itu, guru akan hurai satu-satu hadis ni sekian-sekian. Dari segi bahasanya macam ni, dari segi hukum fiqhnya, faedahnya macam ni, dari segi nak keluarkan hukum kandungannya macam ni. Dihuraikan satu persatu. Yang ni yang dimaksudkan oleh Imam Nazrul. Imam lah insya-Allah. Ustaz Nazrul tadi yang dikatakan Imam Haramain berguru dengan Imam Ashqari ini cuma 30 muka. Tapi 30 muka tu dia berguru. Guru tu terangkan apa bahagian-bahagian penting dalam ilmu ni yang dia pernah faham.
bagi alat yang cukup, latihan yang cukup menyebabkan kalau kata main 30 muka surat ataupun 300,000 buku yang lain pun, dia dengan bekalan 30 latihan dan 30 lain tadi, dia mampu untuk baca buku yang lain pula. Ini kesan daripada sanadud dirayah, kesan dia duduk mengaji dan dengar penjelasan huraian satu persatu guru sampailah dia diiktiraf kata dia ni dah dapat kelayakan yang cukup untuk menghuraikan ilmu ni ataupun untuk membuat kajian lanjutan terhadap ilmu ni. Ini nama dia sanadud dirayah. Jadi jangan duk salah faham. Bila saya dah masuk dapat sanad tu kertas daripada Syekh Abu Huda, balik esok saya dah jadi ulama besar dah. Sebab apa? Sebab kena faham fungsi tadi sanad ni, saya tadi dah izin untuk meriwayatkan. Bukannya izin laisa al-ibnu bitadris, bukannya izin untuk mengajar, bukannya izin untuk mengeluarkan fatwa, bukannya izin untuk menghuraikan ilmu. Izin untuk menghuraikan ilmu nama dia sanadud dirayah. Sebenarnya buku dia akan sebut adat adib tu kan. Aku izinkan hang banyak. Itu maknanya ketika tu kita dah dapat iktirafan pada guru bahwasanya dia telah layak untuk mengajar dan juga mempraktikkan ilmu tadi. Kalau macam tu lah, lebih 6 tahun tu baru sanad. Lebih 6 tahun tu tak lagi mana tak masuk praktis, lepas tempoh praktis tu baru diiktiraf. Dia ada proses dapatkan kefahaman, perkara kedua dapat diiktiraf kata dia ni dah layak untuk mempraktikkan ilmu tersebut. Dan yang terakhir sanad tazkiyah ni, sanad tazkiyah khusus kepada ilmu pembentukan jiwa lah. Ilmu pembinaan diri, ilmu untuk membaiki hati ni, yang disebut ilmu tasawuf. Sebab kita bukan setakat nak faham ilmu saja, kita bukan setakat nak amal, tapi kita kena didik diri dan didik jiwa. Sebab tu ulama-ulama tu dia tak lepas tiga ni. Hasil daripada dapat bertemu dengan guru, dapat izin untuk riwayat, kemudian dia diajar dan diterangkan kefahaman, guru yang sama juga dia akan ajar akhlak kepada kita, didik jiwa kita, bentuk jiwa kita, kita tengok perangai dia macam mana, kita tengok cara dia layan kita dengan as-suhbah. Semua guru ni nama dia as-suhbah lah. Sebab apa sahabat-sahabat Allah radhiyallahu anhum ajma'in dinamakan dengan sahabat? Sebab ada apa? Bersahabat tu, duduk sekali. Dari sudut ilmu yang ada kelas, duduk sekali belajar kehidupan. Kita tengok contoh cara bagaimana dia layan orang susah, cara bagaimana dia tidak abaikan tanggungjawab, cara bagaimana kalau dia dapat duit banyak dia tak lalai. Yang ni disebutkan sanad tazkiyah ni, kita tengok sendiri guru kita tu macam mana akhlak dia, perangai dia, dan dia sendiri sebagai guru betulkan akhlak kita dan bimbing kita. Jadi bila cukup tiga ni, maka dia akan keluar sebagai warasatul anbiya yang sebenar. Cukup tiga ni barulah boleh dikira sebagai orang alim yang betul-betul layak disebut alim al-mu'tabar. Ni penting ni, ramai orang salah faham. Kita buka ni ustaz juga, yang ni penulis agama juga, yang ni sekian-sekian. Tak, kena bezakan. Memang semua penulis agama, memang semua ustaz, memang keluar semua pada Timur Tengah atau sekian-sekian. Tapi ada yang mu'tabar, yang diiktiraf dan juga telah diakui dia punya keilmuan dia, dan ada yang ghairu mu'tabar. Jadi aku qauli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Azam. Ulama-ulama kita kata sebenarnya sanad riwayat ni boleh diriwayatkan kepada orang, kepada kanak-kanak yang memayis. Mana kanak-kanak yang kecil pun boleh terima sanad riwayat. Jadi kita ni kebanyakan di pelajar-pelajar agama berlumba-lumba untuk mendapatkan sanad riwayat. Sedangkan sanad yang paling penting sekali ialah sanad riwayat dan sanad tazkiyah, bimbingan dan didikan daripada seorang guru dalam tempoh masa yang lama. Itu lagi penting sebenarnya daripada sanad riwayat yang biasanya kita berlumba-lumba untuk dapatkannya. Jadi harap kita semua dapat memperbetulkan fahaman kita terhadap perkara ini. Ada sedikit tambahan. Pernah ditanya kepada Syekh Nokila, Syekh Nokila lah, ini nama saya salah, Nokila lagi. Itu Syekh pun nama guru saya, guru apa ni, saya pernah jumpa dengan dia di Ma'adi. Di Ma'adi, kalau nak tentang nak buat dengan naik metro. Naik metro sampai di Ma'adi tu, nanti ke rumah tu ada macam tarikat Syazuliyah sama dengan Syekh Nokila. Dia masuk Islam di Kairah dan kemudian ada kitab dia di Yerusalem, apa ni? Di mazhab Islam tu, no? Di mazhab Islam tu dalam tu diceritakan berkenaan dengan pemikiran dia, perkembangan pemikiran dan sebagainya. Dan dia antara ulama sufi yang daripada Amerika Syarikat dan alim kabir. Dan Syekh Nokila sebut apa ditanya dalam satu lembar web kepada Syekh Nokila berkenaan dengan sanad ini. Dia kata kepentingan ilmu sanad ni bagaimana? Apa kepentingan ilmu sanad? Kata Syekh Nokila, ya ilmu sanad tu penting. Penting untuk apa? Untuk menunjukkan bukti kita pernah bertemu dengan guru tadi. Dan guru tadi boleh kita katakan sebagai seorang guru
Kalau kata kita boleh bertemu dengan dia dan dia bagi sanad kepada dia dan dia bagi ilmu kepada kita walaupun satu huruf dan dia sebagai guru. Tapi guru yang muktabar, betul-betul yang bagaimana yang dimaksudkan, kata orang ni benar-benar berguru dengan seorang tersebut. Dia guru dengan berguru, beza. Kena beza tu. Bahasa Melayu pun sama kan. Saya pernah berguru dengan dia. Maksudnya ada mudah masa yang tertentu, ada time-time tertentu. Kalau dia abang saya pernah lah jumpa dengan Syekh. Sepatutnya kalau guna bahasa tu, kalau jumpa sekali, guru dah pun. Kalau pergi jumpa dengan doktor tu, dengan Syekh sekian. Saya cuma jumpa dengan dia sekali, dia bagi sanad kat saya, dia sign habis. Itu beza dengan berguru. Jadi dia kata sanad hanya sekadar untuk menentukan, kata kita pernah bertemu dengan guru tersebut. Yang tu saja. Yang kedua, adakah dengan sanad tadi menyebabkan saya akan sama dengan guru tadi? Dia kata saya ambil sanad saya dengan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, kibar ulama Makkah Mukarramah. Saya ambil sanad dengan dia, kata, adakah bermakna selepas saya ambil sanad saya jadi alim macam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki? Dia kata sudah tentu jauh. Tapi kalau saya usaha untuk jadi lebih hebat daripada dia, ya insya-Allah mungkin. Difaham? Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Jadi setiap orang tu mungkin ada yang lebih pada zaman tersebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan Nabi kata apa lagi? Nabi kata hadithu anni, Nabi sebutlah sekali, rubba muballighin aw amina as-sami. Rubba muballighin aw amina as-sami. Mungkin boleh jadi orang yang mendengar, muballigh itu orang yang disampaikan, itu lebih hebat daripada orang yang mendengar terus daripada perkara tersebut. Saya berguru dengan seorang guru, saya mendengar daripada dia terus, kemudian saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Kemungkinan rubba muballigh, orang yang didengar, yang mendengar apa yang saya cerita, lebih faham daripada yang saya dengar sendiri. Boleh faham? Lepas tu dimaksudkan rubba muballighin aw'a min as-sami'. Maksud aw'a, dia lebih mengambil perhatian. Kan Arab kalau kata nampak kata lalu Yu'a maksud dia jaga elok sikit. Itulah maksud dia. Dia faham? Jadi aw'a min as-sami', dia lebih berjaga-jaga dan lebih faham lagi daripada orang yang mendengar tu daripada